Perlukan cara cepat untuk mengurus masa. Menjalankan kuis atau menambah percikan pada kelas anda. Mari terokai 3 alatan mudah, pemasa, kad imbas dan dadu. Semuanya terdapat dalam kotak ajaib. Semuanya dibuat untuk detik bilik darjah sebenar. Ketik kotak ajaib dari bar alat utama. Tatap ke bawah ke bahagian alat. Kemudian pilih pemasa daripada baris ikon di bawah. Anda akan melihat kira detik 5 minit secara lalai. Gunakan ikon di bahagian atas sebelah kiri untuk bertukar antara pemasa dan jam randik. Jam randik bermula pada sifar sesuai untuk aktiviti masa dalam masa nyata. Ketik menu longsword di sebelah ikon nota muzik. Pilih daripada beat klasik atau tetapkannya kepada senyap. Ketik butang main untuk bermula. Gunakan ikon berhenti atau jeda untuk menetapkan semula mengikut keperluan. Gunakan pemegang sudut untuk mengubah saiznya mengikut keperluan. Klik dan seret widget untuk menetapkan semula pada kanvas anda. Ketik ikon flashcard DS untuk melepaskan set kad baharu. Anda akan bermula di bahagian hadapan kad. Ketik kad imbas sekali. Kemudian pilih edit daripada menu yang terpapar. Sekarang anda boleh menambah kandungan pada bahagian depan dan belakang setiap kad. Klik tambah tajuk dan tambah kandungan untuk memasukkan teks anda. Gunakan tape untuk bertukar antara bahagian depan dan belakang. Di panel kanan, anda boleh memilih pilihan teks dan juga gambar. Ketik butang tambah image untuk menambah image daripada pemacu setempat anda atau seret masuk image daripada APL lain ke kad imbas anda. Setelah anda selesai menambah teks atau image, ketik simpan di sudut bawah. Ini menutup editor dan meletakkan kad anda kembali pada kanvas. Klik flip untuk melihat kedua-dua belah pihak. Ini berfungsi hebat untuk perbendaharaan kata atau Q dan M. Satu ulasan. Klik dan seret kad imbas untuk menarikannya ke sekeliling kanvas. Ketik sekali untuk mendedahkan menu berhias. Anda akan melihat pilihan untuk mengedit, menduplikasi, memotong, melapis atau memadamkan kad. Ketik ikon dadu dan pasangan rawa akan muncul. Gunakannya untuk permainan, pemilihan kumpulan atau aktiviti matematik. Ketik dadu. Klik edit untuk membuka tetapan. Anda boleh memilih daripada gaya klasik, image atau teks dadu. Pilih daripada 8 pilihan warna. Laraskan bilangan dadu daripada 1 hingga 9. Ketik simpan di bahagian bawah sebelah kanan untuk menggunakan tetapan anda. Ini meletakkan dadu di atas kanvas, sedia untuk digunakan. Hanya ketuk dadu untuk melancarkan lagi. Bagus untuk penjana tenaga atau aktiviti bercerita. Klik dan seret dadu untuk menggerakkannya di sekeliling kanvas. Ketik sekali untuk menunjukkan menu berhias. Anda boleh mengedit, menduplikasi, memotong, melapis atau memadamkan dadu anda. Anda boleh memastikan pemasa, flashcard DS dan dadu dibuka sekaligus. Sesuai untuk stesen, permainan ulasan atau peralihan patching. Dengan hanya beberapa ketukan, anda boleh menetapkan masa aktiviti, kuis pelajar anda atau rawakan giliran. Alat-alat ini membantu anda kekal fleksibel tanpa hilang fokus atau momentum. Nak bawa lebih banyak interaksi ke dalam pelajaran anda? Tonton video kami tentang mod penyertaan untuk cipta ruang kolaboratif pelajar terus di atas kanvas anda.